Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di yang tengok, jangan lupa like dan subscribe video ni. So lepas ni kita akan sajalah main badminton apa semua tanpa berapa lama lagi. Lepas ni pun sekarang dah. Cakap apa kau ni? Alah, aku tak dapat apa pun dari tadi. Kau cakap apa? Sekarang pun dah pukul jam 6.30. So kita akan keluar pergi makan-makan sekejap. Lepas tu kita sambung balik pergi mana-mana main badminton apa semua. Tak rasa. Kalau main badminton sekarang tak apa. Alright guys. Apa? Alright. Wow. So sekarang tengah tak ada angin, boleh main badminton sekejap ke apa. So lepas ni rancangan konten ni lah. Lepas ni kita akan bermain badminton. Lepas saja bermain badminton tu, jap, lupa raket. Contoh macam badminton lah. Badminton kita orang ni macam ada rosak tau. Dia punya rosak, tali putus lah, apa semualah. Tadi macam buat repair sendiri pun tak adalah banyak sangat modal dia, dalam 5 ke 100 macam tu, 50 ke 100. Kau faham tak? Atau pen sendiri dalam 100 ke 200 macam tu. Lepas saja kita main badminton, kita tengok-tengok dulu badminton dia. Kita orang akan pergi makan sekejap. Lepas je makan, kita keluar pergi beli badminton apa semua dan cuba test. Jom. Tanpa lama-lama, Tanpa membuang masa, membuang sampah, membuang tabiat. tanpa membuang masa korang, kita jom. Tanpa membuang tai. Kita tengok. Ini alamak, aku nak tunjuk satu. Ni kucing dah lama duduk sini sebenarnya. Siapa nama dia? Tak, siapa nama kucing tu? Kau apa pula sampai macam tu? Kau lah macam Siapa nama kucing tu? Nama dia sebenarnya Oyen, Omek. Nama dia agak kelakar sikit, Omek, tapi boleh lah. Dia pun jadi macam Spiderman, boleh melekat ke tepi. Macam ni memang sesuai. Buntut dengan muka kau memang sesuai. Boleh lah. Kereta. Ingat problem. Tak apa, nanti beli baru. Kalau boleh repair, kita repair sendiri dulu. Repair. Tapi tak apa, dia masih boleh main lagi. Ambil lah. Ni pakai beli baru. Kau nak kena squeeze tak? Betul lah. Nak kena squeeze?